UPSR, PMR atau PT3. Ya, saudara. Saya yakin ramai di antara ibu bapa yang percaya peperiksaan ini masih diperlukan oleh anak-anak kita demi untuk menguji kecekapan dan kepintaran murid. Khususnya UPSR, peperiksaan yang menjadi merit utama yang menentukan sama ada anak kita berjaya masuk ke asrama penuh ataupun sekolah biasa. Namun malangnya, saudara, peperiksaan ini telah dimansuhkan ketika zaman 33 bulan pemerintahan yang sebelumnya. Ramai ibu bapa dan cikgu-cikgu tak bersetuju dengan pemansuhan peperiksaan ini. Alhamdulillah, akhirnya berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Menteri Pelajaran YB Fadlina Siddiq baru-baru ini mengeluarkan kenyataan bahawa UPSR dan PT3 akan diperkenalkan semula dalam masa terdekat. Kalau dah menteri sebut dalam masa terdekat tu, maknanya apa, saudara? Maknanya kalau dikata sedang dalam kajian pun itu mungkin di peringkat akhir. Tak lama lagi dah. Ini satu berita baik yang kita harus sama-sama raikan. Kerana saya sendiri mempunyai seorang anak yang ambil SPM tanpa UPSR dan PT3. Bayangkan, saudara, pertama kali nak ambil peperiksaan yang besar, yang berskala nasional, yang sebelum ni tak pernah diduduki pun oleh anak saya. InsyaAllah, saudara, setelah kajian yang mendalam, even YB Fadlina pun ambil masa 3 tahun untuk buat pengumuman sebegini. Sistem pelajaran anak-anak kita akan semakin baik dan dipulihkan dari segala kelemahan sebelum-sebelum ini.